Itulah dia. Saya hanya dapat satu Shiba. Saya tidak suka itu Saya langsung. lebih lama daripada itu. Hebat. Ia kelihatan seperti pengguguran. Anda bayar kami sebagai perbandingan. Wah! Saya tak percaya mata saya. Saya tak pernah lihat begitu banyak lollipop. Mari kita mulakan kecil-kecilan. Tidak mengapa, kita hanya perlu buka balutan. Setakat ini, Anda tidak melakukan kerja yang baik. Saya tidak akan berputus asa. Berhenti ketawa. Oh, tidak. Saya patahkan gula-gula saya. Saya tak sangka itu mungkin. Yang penting ialah karamel masih utuh. Itu sahaja yang saya perlukan. Rasanya sangat sedap. Hebat. Untungnya, saya sudah selesai. Hebat. Saya sudah lama terlewat untuk menyegarkan ingatan. Lihat betapa mudahnya saya boleh buka pembungkus ini. Wah, saya banyak perlu belajar daripada awak. Hentikan menjadi cantik. Masa untuk bermain besar. Saya mahu makan semuanya sekaligus. Apa yang awak buat, Alex? Jangan takut. Saya cuma nak hancurkan karamel saya. Tengok, berjaya. Tiada bulan yang tinggal. Oh, hebat. Saya sangat kuat. Hentikan Alex Horsk! Baik, Stuzirin, saya sudah istirahat. Sekarang kita perlu tuangkan karamel ke dalam mangkuk. Itu banyak idea. Kamu ada idea yang sangat hebat. Oh, saya perlukan satu lollipop penuh. Saya tinggalkannya atas satu sebab. Tidaklah awak boleh celup dalam karamel yang dihancurkan dan makan. Sangat mudah. Sayangnya ia habis begitu cepat. Saya cuma perlu masukkan serdak ke dalam mulut saya. Itu pun tidak buruk. Ini sedap. Saya tak mau berhenti. Awak tumpahkan separuh daripadanya melewati mulut awak. Mila, sekarang giliran awak. Untuk simak sendiri dengan betul. Apa idea? No, bagaimana semuanya muat dalam mulut awak? Tidak dapat dipercayai. Saya takut dia akan berakhir dengan teruk. Apa? Saya kehilangan suara. Baiklah, saya akan bantu awak. Berpegang kuat. Kenapa kamu tidak mendengar saya apabila saya sudah selesai? Saya tidak boleh terus capai perkara ini. Saya tak boleh buat lagi. Wah, apa benda itu? Bau juga. Kita dalam mimpi buruk. Apa masalahnya? Tidak mengapa. Saya bersedia untuk letakkannya semula. Apa? Apa benda itu? Saya tak dapat melihat dan ia kelihatan seperti sebutir jagung. Anda mungkin betul. Ia tidak bercerita yang langsung tiup berbau. Anda masih tidak faham, bukan? Benih-benih itu membuat bertih jagung. Saya tidak tahu bagaimana. Baiklah. Di mana Anda mendapat ide itu? Bagaimana jika kita hanya tanggalkannya? Tidak. Oh, ia tidak berfungsi. Terlalu sukar. Kita perlu fikir semula. Saya rasa ia cukup kuat untuk memberikan satu biji. Bagaimana ia berfungsi untuk Anda? Saya rasa ia terlalu lama. Sekurang-kurangnya mari kita bermain sekejap atau tidur. Hebat, kawan-kawan. Kita ada anak-anak. Wah, hebat. Kami percaya kepada Anda. Ya, ia sangat bagus, bukan awak? My Slick Immersion itu yang lebih serius daripada pelurus rambut untuk bertemu kumpulan saya. Saya rasa besi seluruhnya akan berfungsi di sini. Pasti itu akan berfungsi. Cakap awak buat kami teruja juga. Sekarang saya sudah lakukannya. Saya sangat cepat. Awak mengejutkan kami secara positif. Kepala saya terbakar. Ya. Terlalu panas. Kadang-kadang dia panggil saya pemalas. Saya beri popcorn ini membantu mengalihkan fikiran daripada masalah saya. Hebat. Saya berjaya dengan sangat baik. Adakah saya sepatutnya membuat pertaruhan besar sebegitu? Oh, saya ada idea. Wah, apa benda itu? Mesin bertih jagung? Awak tak pernah nampak sebelum ini? Saya akan beritahu cara menggunakannya. Mula-mula, awak cuma masukkan biji jagung ke dalam. Ya, macam tu. Itu cukup buat masa ini. Biarkan Hijau saja. sudah siap. Ini luar biasa. Satu keajaiban teknologi yang Saya sebenar. rasa kita boleh tambah lebih banyak bijian untuk hasilkan bahagian kecil. Tertelan dengan... Oh ya,
Itu satu lagi perkara. Saya lebih suka begitu. Oh, masih ada biji jagung yang tertinggal. Saya akan gunakan semuanya. Sekurang-kurangnya mesin anda tidak terkawal. Ini mungkin yang terbaik. Adakah terdapat udang karang yang sebenar? Ia kelihatan menakutkan. Saya bahkan takut untuk menyentuhnya. Mengerikan. Kecuali anda hanya ada satu udang karang. Lihat bilah saya. Saya rasa kita tidak perlu takut. Walaupun udang-udang karang ini tidak berbahaya sama sekali. Oh, Saya tidak begitu pasti tentang itu. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana saya akan mengendalikan bahagian yang besar ini. Saya Terima akan kasih, cuba biarkan Alex. Mela Anda mula. adalah kawan sejati. Anda tahu ia agak sukar pada saat ini. Ia nampaknya tidak seburuk yang saya sangkakan. Betul ke? Oh, ya. Saya malah suka rasanya. Saya sedia untuk makan seluruhnya. Semuanya sedap. Saya tidak sangka akan menyukainya. Jujurnya saya juga sedikit terkejut. Ya, ia sangat sedap. Mila, kamu mungkin Sikat ingin gigi Anda selepas makan seperti ini. Itu! Itu memalukan. Jangan rasa bersalah. Perkara berlaku. Saya berharap saya boleh menguruskan bahagian saya seperti anda. Baiklah, mari kita mulakan dengan kecil. Saya akan cuba ambil sekurang-kurangnya satu gigitan. Itu pelik. Saya sangka udang karang itu bergerak. Lebih baik saya dapatkan yang lain. Mujurlah saya ada banyak pilihan. Tetapi Terima pertama, kasih. saya akan buang semua barang tambahan. Tak kenal awak. Apa yang awak buat? Tidak ada apa-apa. Saya bukan apa-apa. Saya hanya perlu membersihkan udang kara. Itu apa yang bukan awak lakukan menakutkan, padanya? lihat ke Maaf, atas. kawan-kawan. Nari. Saya tak sengaja. Baiklah, cuba sekarang. Sedap. Wah, saya harap saya telah mendapat ini. Mau bahagian seterusnya? Saya akan suka untuk bermain di dalamnya. Oh, saya mempunyai cukup makanan semula. Hebat. Saya sering memproses anda dan saya tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita menyampaikan cerita. Oh, baiklah, Yok adalah contoh yang hebat untuk saya. Sekarang saya bersedia untuk mencuba dua. Hebat! Ia memang sedap. Pinjam sedikit daripada anda. Tak mungkin. Awak dah makan punya. Sekurang-kurangnya beri kami seekor udang karang setiap seorang. Cukup. Saya kata tidak. Jangan halang saya daripada menikmatinya. Sedap. Wihoo! PewDiePie! Saya rasa itu tidak cukup. Kenapa Jangan awak katakan saya begitu. Ayo, jangan marah. Saya hanya bergurau. Oh, tidak. ada banyak? Bagaimana ia boleh masuk ke sini, sayang? Awak oke? Oh, tidak. Tolong saya. Jadi pelindung saya. Selamat tinggal. Sesuatu. Jangan baling pada saya. Tidak. Sakitnya. Dengan semua petunjuk yang ada pada wira kita hari Alice, jangan menangis. Hei, kawan-kawan. Anda dalam cabaran kulinari baru. Hias kek itu. Sekarang, bayi Alice akan tunjukkan kek yang dia mahu. Anda sudah bersedia? Tolong. Kemudian, mari kita mula. Jadi, saya akan mulakan dengan telur. Betul tak, Nenek? Ia pecahkan pinggan saya. Tapi tak apalah. Mari buang kulitnya dan... telur. Apa yang berlaku? Oh, nenek akan tolong kamu, cucu. Macam ini. Nenek yang terbaik di dunia. Jadi, mari kita teruskan. Satu telur tidak cukup. Sedia. Apa yang diperlukan seterusnya? Hei! Apa? Gula? Sedikit gula. Tetapi nenek, ia kek. Ia perlu manis. Saya akan tambah semuanya. Apa? Tak kisahlah. Saya hanya makan sedikit gula. Adakah itu buruk? Apa yang kamu buat, Nenek? Tuang susu. Jadi saya akan buat perkara yang sama. Ia tak terbuka. Ia tak berfungsi. Oh, tidak. Semuanya tumpah. Tidak banyak yang tinggal. Baiklah, sudah bersedia? Ahem. Oh, Nenek, boleh saya pinjam tepung dari Anda? Saya ada tepung di merata tempat. Oh, muka saya kotor. Ha. Oh, adakah saya menakutkan?
Baiklah, sekarang saya akan betulkan semuanya. Dan begitu. Tepung, ia cuma macam pelik. Ya, pemukul ini agak selesa. Tetapi saya boleh melakukannya dengan tangan saya. Soror generis terakhir po. Dokter kurba mukul telur. Generasi kita tidak memerlukan alat kuno Anda. Kami ada teknologi. Ini cara kami melakukannya. Lihatlah doh yang sempurna ini. Oh, bagaimana dengan doh saya? Adakah semuanya oke? Oh, saya terlupa sama sekali. Kita perlu tambah koko. Cucu minta coklat. Sekarang nenek akan buat segala-galanya. Bagus. Saya akan dapatkan adunan coklat yang paling sedap. Dan kita masukkan ke dalam oven. Kemudian perbaiki saja. Oh, belakang saya sakit. Oh, baiklah. Ya Tuan, Sid. Siapa mencurus bing ini salah meloya? Adakah nenek sudah letakkan doh untuk dibakar? Bagaimana pula dengan saya? Oh, bingo. Tunggu. Noemi tidak menjadi kawan dengan doh itu, tetapi saya suka makan Oreo, jadi kita boleh buat sesuatu daripadanya. Mari kita letak dalam acuan, goncang dengan baik, dan letak doh di atasnya. Dan sudah tentu sedikit, Fern. Saya akan mempunyai doh dengan warna yang menarik, cerah seperti saya. Campurkan semuanya dan siap. Sekarang, kita tuang semua ke dalam acuan. Jelaskan, bentangkan. Oh, nenek dah tidur. Kita kena senyap. Selamat tinggal, Kate. Saya harap awak bersedia. Saya dah siap. Jadi, para amatur itu sudah masukkan kek ke dalam ketuhar. Sekarang masa untuk ciptaan saya. Tonton dan belajar. Saya letakkan doh ke dalam mangkuk dan warnakannya. Ia sepatutnya jadi menarik, seperti kek pelangi. Sekarang bentuk bulat kegemaran saya. Ke dalamnya saya tuang adunan berwarna cantik saya. Bersiaplah bahawa kek saya akan menjadi yang terbaik. Apa pendapat Anda? Hebat. Lihatlah. Terlalu lambat. Oh, sama-sama. Oh, terima kasih kerana mengingatkan saya. Saya perlu mengambil kek itu keluar. Jadi, adakah kamu sudah bersedia? Oh, saya minta maaf. Jadi, saya nak pergi. Kek manis saya sudah siap. Baunya sedap. Chef, lihat itu. Bukankah ia hebat? Saya rasa biskut ini menjadi hebat. Oh, Jill, berikan saya itu. Saya perlukan lebih. Saya akan buat kek yang cantik. Dan yang paling penting, ia akan menjadi asli. Ya, sempurna. Oh, kek saya pun sudah siap. Bagaimana dengan kamu di sana? Oh, panas, panas. Oh, to make sure he's already Treyarch. Kita perlu berlincirnya dengan sesuatu yang manis. Contohnya seperti dengan marshmallow. Ya, tetapi pertama saya mencobanya. Sudah tentu. Jadi menyapukannya di seluruh... saya rasa ia akan jadi hebat. Dan mari kita hiaskannya. Hebat. Beberapa bebola coklat di atas dan yang berwarna-warni. Kek saya benar-benar cantik. Saya mahu mencobanya. Ya Tuhan. Saya betul-betul menginginkannya sangat. Oh, baiklah. Saya tak boleh merosakkannya. Maaf. Ini untuk awak. Jadi biskut saya sudah siap. Kita perlu mengeluarkannya. Baunya sedap. Mari kita terurin biskut dan pasang kek kita yang sempurna. Krim di atas dan sapukan supaya ia sempurna. Mari tambahkan taburan manis. Seperti... Bagaimana kamu suka? Ya, ia sungguh cantik. Pekerjaan terbaik di dunia. Warna sentuhan akhir, beberapa sirap. Mereka berwarna, dan pelangi yang cantik telah siap. Bagus.
Saya rasa ia sesuai dengan sempurna. Saya terlalu cemerlang. Adakah anda sudah bersedia? Maka mari kita mula. Bagaimana jika itu menjijikan? Sangat cantik. Kita perlu mencubanya. Kek yang sedap tu. Sedap. Bagus. Bagaimana rasa kek ini? Sedap? Oka. Muah. Itu menakjubkan. Oh, terima kasih. Dan bagaimana pula dengan yang ini? Pelangi? Wah, ini luar biasa. Saya bagi 10 daripada 10. Saya paling suka kek daripada chef itu. Hore, chef telah menang. Tahniah saya. Evernote.